Baiklah, hari ini kita akan bedah siasat satu teks yang sangat berpengaruh dalam psikologi jenayah. Walaupun dah ditulis lebih 100 tahun yang lalu, kita nak tengok apa agaknya yang boleh kita belajar daripadanya hari ini. Jom kita selami sama-sama, adakah idea-idea lama ni masih relevan ataupun tidak. Okey, jadi perkara pertama yang buku ni buat ialah ia terus letakkan dua pandangan yang sangat berbeza tentang jenayah bersebelahan. Dulu orang anggap jenayah ni macam satu pilihan moral yang misteri, sesuatu yang datang dari kehendak bebas seseorang. Tapi sains moden atau sekurang-kurangnya apa yang dicadangkan dalam buku ni melihatnya sebagai sesuatu yang berpunca daripada sebab-sebab semula jadi. Macam penyakit lah, ada sebab dan akibatnya. Ini dia analogi paling penting dalam kupasan kita. Penulis bandingkan cara kita faham jenayah dengan amalan perubatan zaman dulu. Bayangkanlah, dulu doktor guna kaedah keluarkan darah untuk rawat macam-macam penyakit kan? Macam itulah sistem keadilan kita dulu, yang hanya tahu hukum penjara atau denda untuk semua jenis jenayah, tak kira apa puncanya. Jadi, buku ni cakap, dah sampai masanya kita fikir dengan lebih mendalam. Sekarang kita masuk bab yang paling provokatif sekali. Teks ni kata, kalau kita nak faham tingkah laku jenayah, kita kena cari satu pendorong manusia yang paling asas, yang paling boleh diharap. Jadi, apa agaknya satu-satunya motif yang takkan pernah silap? Ya, inilah dia. Agak mengejutkan bukan? Penulis ni dengan beraninya cakap yang egoisme, sikap malas dan sombong adalah pendorong yang sentiasa wujud dalam diri manusia. Memang sinis bunyinya, tapi inilah yang menjadi tunjang kepada keseluruhan teori dalam buku ni. Jadi, untuk jelaskan lagi, penulis ni bezakan antara motif-motif yang dia anggap tak boleh dipercayai, macam cinta, kesetiaan atau semangat patriotik. Sebab semua ni boleh berubah-ubah. Tapi egoism, yang tu dia anggap sebagai pendorong yang paling kukuh dan konsisten. Kata dia, kalau nak ramal tindakan seseorang, pertaruhkan pada kepentingan diri mereka sendiri. Dan apa gunanya semua ni dalam dunia sebenar? Macam ni, bila kita cuba fahamkan satu-satu jenayah, kalau penjelasan kita tu logik dan berpunca daripada motif kepentingan diri, tak kisahlah dalam bentuk apa pun, penulis ni percaya yang kita dah jumpa kebenarannya. Ia macam satu kunci utama yang dirasa boleh buka semua pintu persoalan. Okey, kita dah sentuh sikit pasal apa yang ada dalam kepala orang. Sekarang, jom kita beralih kepada bukti luaran pula. Buku ni bukan saja nak terangkan kenapa orang buat jenayah, tapi juga bagaimana kita boleh kesan kebenaran hanya dengan memerhati. Jom kita tengok petunjuk-petunjuk yang tak terucap ni. Cuba fikir sekejap. Pernah tak anda cakap ya, tapi tanpa sedar kepala tergeling sikit? Atau cakap anda tenang, tapi tangan tu tak henti-henti bergerak? Inilah fenomena yang akan kita rongkai sekejap lagi. Ini satu contoh yang ringkas tapi sangat padu dari buku ni. Bila seseorang menipu, otak dia fokus pada perkataan yang keluar dari mulut, bukan pada gerak-geri badan. Jadi, bahagian minda separa sedak kita, yang buku ni panggil kesedaran bersama yang tidak diawasi, akan gerakkan tangan untuk tunjuk kebenaran. Kesimpulannya, gerak isyarat kecil yang tak disengajakan tu selalunya lebih jujur daripada kata-kata yang dah dirancang. Cerita tentang sekumpulan budak lelaki dan satu halangan ni memang menarik sebab ia tunjukkan macam mana satu tindakan yang nampak remeh sebenarnya boleh mendedahkan banyak perkara tentang watak seseorang. Cara setiap budak tu atasi halangan tu, ada yang lompat, ada yang panjat, ada yang jatuh tapi cuba lagi dan ada yang terus rempuh je. Semua tu dianggap sebagai petunjuk besar tentang personaliti dan hala tuju hidup mereka nanti. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana tabiat-tabiat kecil ni, kalau diperhatikan, boleh beri kita gambaran besar tentang personaliti seseorang. Menurut buku ni, perkara kecil yang dibuat secara konsisten tu sangat penting. Contohnya, tak pernah liwat. Itu tanda disiplin. Tak pernah ada alatan kerja yang elok. Mungkin tandanya seorang yang kedekut dan fikirannya sempit. Pakaian sentiasa bersih. Itu tanda harga diri. Bila kita kumpulkan semua butiran kecil ni, ia boleh menceritakan satu kisah yang lengkap. Okey, kita dah seronok belajar cara nak baca orang lain kan? Tapi, kat sinilah ceritanya jadi betul-betul menarik. Penulis ni pusingkan cermin tu dan halakan terus ke arah kita sendiri. Macam mana kalau saksi yang paling tak boleh dipercayai sebenarnya adalah minda kita sendiri? Soalan ni nampak mudah, tapi jawapannya rumit. Kita selalu anggap ingatan kita ni macam rakaman video yang tepat kan? Tapi betul ke macam tu? Buku ni cabar anggapan tu dan tunjukkan betapa rapuhnya memori kita sebenarnya.
Pernah dengar tak istilah paramnesia? Bunyi macam saintifik sikit, tapi ia sebenarnya merujuk kepada sesuatu yang kita semua mungkin pernah alami. Deja vu. Inilah contoh terbaik macam mana minda kita boleh cipta ilusi ingatan, buat kita rasa macam kita pernah lalui sesuatu yang sebenarnya baru berlaku. Ini bukti yang jelas sempadan antara ingatan sebenar dengan ingatan palsu tak sejelas yang kita sangka. Baiklah, sekarang jom kita buat satu ujian persepsi ringkas. Bayangkan situasi ni, ada seorang lelaki, dia pakai baju warna gelap dan dia sedang berdiri betul-betul di bawah cahaya matahari yang terik. Boleh bayangkan kan? Dan inilah silapnya. Otak kita secara automatik akan cuba betulkan imej tu. Sebab lelaki tu berada di bawah cahaya yang sangat terang, otak kita akan gelapkan persepsi kita terhadapnya. Akibatnya, kita mungkin akan tersilap gambarkan yang pakaian dia lebih cerah berbanding orang lain yang pakai baju cerah tapi berdiri di tempat teduh. Nampak tak? Persepsi kita sendiri boleh putar belik realiti. Atas sebab inilah, buku ni beri amaran supaya kita jangan mudah percaya pada apa yang dipanggil peraturan atau hukum alam tanpa rasa ragu-ragu. Penulis ni petik kata-kata seorang ahli falsafah bernama Lotze yang perhatikan bahawa penemuan saintifik yang hebat dalam bidang fisiologi pun purata jangka hayatnya cuma 4 tahun sebelum ia disemak semula atau diganti. Jadi, pengajarannya mudah, sentiasalah bersikap skeptikal. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung kupasan kita. Selepas kita bincangkan cara memerhati orang dan juga kelemahan minda kita sendiri, penulis tinggalkan kita dengan satu amaran terakhir. Amaran tentang musuh paling besar kepada pertimbangan yang adil dan objektif, iaitu prasangka. Buku ni senaraikan 4 perangkap utama untuk minda kita. Pertama, praanggapan. Bila kita terlalu cepat percaya maklumat pertama yang kita dapat. Kedua, analogi palsu. Ketiga, generalisasi terburu-buru. Dan yang terakhir, yang paling menarik, kekeliruan patetik, iaitu kesilapan bila kita anggap orang lain akan fikir dan bertindak sama macam kita dalam situasi yang serupa. Nak dengar satu contoh yang agak kelakar tapi benar-benar terjadi? Ada seorang calon kerja ni ditolak, bukan sebab kelayakan dia, tapi sebab bakal majikan dia rasa nama dia bodoh. Ini contoh terbaik macam mana pertimbangan kita boleh dicemari oleh perkara-perkara yang langsung tak relevan dan selalunya kita tak sedar pun. Jadi, kita akhiri kupasan ni dengan satu soalan untuk kita semua renungkan. Selepas kita lihat betapa mudahnya kita tersilap dalam menilai motif orang, mentafsir gerak isyarat mereka dan betapa rapuhnya ingatan serta persepsi kita sendiri, macam mana kita boleh yakin yang pertimbangan kita terhadap orang lain tu betul-betul objektif. Mungkin cabaran terbesarnya bukanlah untuk memahami minda seorang penjenayah, tapi untuk memahami kelemahan minda kita sendiri.